Jom saya tunjukkan bagaimana nak membeli dekat TikTok. Okey, pertama sekali pastikan korang boleh nampak link dengan beg kuning ni lah. Kalau tak boleh nampak, kena update TikTok dulu. Okey, lepas kita tekan link ni, dia akan keluar macam ni. Dan dekat bahagian bawah sekali tu, dia ada dua benda, iaitu add to cart dan juga buy now. Kalau kita nak beli satu je barang ni, kita just terus buy now. Tapi kalau kita nak beli banyak lagi barang, kita boleh add to cart dulu. Okey, first sekali jom kita tekan buy now. Okey, dekat TikTok ni sebenarnya sangat mudah geng untuk membeli barang. Okey, kita tengok dekat sini, payment method dia ada macam-macam jenis. Yang pertama sekali dia ada Touch and Go. Kemudian dia ada online banking, ada cash on delivery, ada Grab Pay dan ada juga Boost Wallet. So sebenarnya sangat-sangat mudah geng untuk membeli dekat TikTok. So katakanlah korang nak bayar guna cash, tekan je cash on delivery, COD sampai ke depan pintu rumah baru bayar. Katakanlah saya nak COD, tekan continue dan apa yang saya perlu buat adalah tekan place order dekat sini. Automatic order akan disubmit dan barang akan sampai dalam masa 2-3 hari, barulah bayar. Senang kan? Lepas kita dah beli barang, kat mana pula nak tengok tracking untuk barang tu? Dah hantar ke belum? Pergi dekat setting dan privacy, nampak tak ada order dekat sini? Klik je dekat sini dan paparan dia sama je macam dekat website lain. So, semua barang yang anda beli akan muncul dekat sini. Sama je macam website lain. So guys, mudah tak nak beli barang dekat TikTok? Sekarang kan tengah ada free shipping. Tunggu apa lagi? Belilah banyak-banyak. Barulah jimat.